Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Amirah Hanani binti Zuhail Hasmi, wartawan anda dari Payah TV. Membawa laporan perkembangan terkini tentang kejohanan bola tampar MSSK 2025. Hari ini saya akan bawakan kepada anda sorotan terkini, detik-detik mendebarkan serta semangat kesukanan yang membara. Alostar 23 April, kejohanan bola tampar Marja Sukan Sekolah Kedah MSSK 2025 kategori 12 tahun PKB bermula hari ini dengan penuh semangat dan persaingan sengit antara pasukan di 3 lokasi utama, iaitu Kolej Vocational Alostar, Kompleks Belia dan Sukan serta Sekolah Kebangsaan Haji Muhammad Sharif. Sebanyak 10 pasukan dibahagikan kepada 2 kumpulan dan mula berentap seawal jam 9.30 pagi. Perlawanan pembukaan menyaksikan Langkawi Bintang Baling diikuti aksi menarik antara Padang Terap dan Kulim Bandar Baharu. Pasukan dari Kota Star dan Kuala Muda turut turun padang dalam usaha meraih mata dalam saingan kumpulan masing-masing. Suasana di venue pertandingan meriah dengan kehadiran penyokong, guru pengiring dan warga sukan yang memberi sokongan tidak berbelah bahagi kepada atlet muda negeri Kedah. Majlis taklimat pengurus turut berlangsung pada pagi tadi di KB Alostar mendandakan pemulaan rasmi kejohanan yang akan berlangsung sehingga Sabtu ini. Tanpa melengahkan masa, jom kita terus ke lokasi kejohanan untuk menyaksikan detik-detik mencemaskan dan aksi hebat yang menanti. Gagal melangkah, menggapai cita, tabah menghadapi cabaran, bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira, genggam semangat juara. Terima kasih diucapkan kepada saudari Amirah Hanani yang berada di Kompleks Belia dan Sukan. Sekarang saya berada di Kolej Vocational Alostar yang sedang berlangsungnya perlawanan bola tampar acara P18. Tanpa membuang masa, mari kita saksikan perlawanan pada pagi ini. Juara, semua ini pastikan terbukti. Sekarang saya berada di lokasi seterusnya, iaitu di SK Haji Muhammad Sharif yang sedang berlangsung kejohanan bola tampar acara P12 Majlis Sukan Sekolah Kedah MSSK pada tahun 2025. Baiklah, mari kita saksikan perlawanan pada pagi ini. Bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara. Bersama saya sekarang merupakan seorang coach daripada pasukan Kota Star. Baiklah, soalan saya kepada coach, adakah coach berpuas hati atas permainan pasukan coach pada hari ini? Saya agak berpuas hati dengan permainan hari ini, walaupun terdapat beberapa mistake yang saya rasa kita boleh betulkan untuk next game. Soalan yang seterusnya, apakah harapan coach untuk perlawanan yang seterusnya bagi pasukan Kota Star? Harapan saya untuk permainan seterusnya, saya berharap Kota Star dapat kurangkan mistake dan lebihkan attacking yang powers. Selain dari itu, saya harap semua pasukan boleh bersaing dengan sihat dalam kejohanan kali ini. Baiklah coach, terima kasih atas respon anda. Terima kasih coach.